Pernah tak anda fikir, bakat tu kita dilahirkan dengannya atau sebenarnya ia sesuatu yang kita boleh bina? Selamat datang. Hari ni kita nak terokai satu idea yang sangat menarik. Minda kita ni sebenarnya tak tetap. Kita sendiri boleh jadi arkitek cara kita berfikir. Macam mana tu? Jom kita tengok. Baiklah, ini dia agenda kita hari ini. Mula-mula kita akan tengok dua jenis minda. Lepas tu, kita akan fokus pada minda berkembang. Kemudian, macam mana nak bina minda ni dalam diri kita. Dan akhir sekali, kenapa? Kenapa semua ni penting? Jom kita mula. Cuba fikirkan soalan ni sekejap. Adakah bakat dan kecerdasan tu kita dilahirkan dengannya? Atau ia sesuatu yang dibentuk? Jawapan anda, tak kira apa pun, sebenarnya mendedahkan banyak benda tau tentang cara anda hadapi hidup, cabaran dan juga kegagalan. Jom kita bedah siasat kenapa. Okey, bayangkan ada dua jalan depan kita. Satu jalan mati. Itulah minda tetap yang percaya bakat kita ni terhad. Setakat tu je lah. Jalan kedua pula, ini laluan yang tak ada penghujung. Inilah minda berkembang yang percaya kebolehan kita boleh dipupuk, boleh diasah. Dua kepercayaan ni nampak macam simple kan? Tapi ia betul-betul membentuk realiti hidup kita. Okey, kita masuk bahagian pertama. Dua minda, satu otak. Kita akan mulakan dengan mengenal pasti minda tetap dulu. Jom kita fahamkan dulu corak pemikiran yang selalunya jadi penghalang kita. Jadi, apa sebenarnya minda tetap ni? Senang cerita, ia adalah kepercayaan yang kata kualiti asas kita macam kepandaian atau bakat tu memang dah tetap sejak lahir. Tak boleh ubah. Macam itulah, sama ada kau ada bakat tu atau kau tak ada. Titik. Nampak tak betapa terhadnya pemikiran ni? Langsung tak ada ruang untuk kita nak berkembang. Dan inilah cara ia berfungsi dalam hidup seharian. Kalau ada cabaran susah, minda tetap akan kata, bahaya ni, nanti gagal macam mana? Baik elak kan? Bila berdepan halangan atau gagal, terus rasa, ni lah buktinya aku tak cukup bagus. Dan kalau orang bagi kritikan membina, terus rasa macam kena serang secara peribadi. Nampak tak coraknya? Semuanya pasal nak lindungi ego, nak elak nampak tak pandai. Okey, cukuplah kita cerita pasal apa yang menyekat kita. Sekarang, jom kita beralih kepada apa yang boleh membebaskan kita pula, iaitu minda berkembang. Di sinilah kita mula membuka potensi sebenar kita. Jadi, apa pula minda berkembang ni? Ini adalah kepercayaan yang kata kebolehan asas kita boleh dikembangkan. Macam mana? Melalui dedikasi dan kerja keras. Otak dan bakat tu hanyalah titik permulaan, bukan penamat. Yang betul-betul penting ialah usaha kita, strategi kita dan kesungguhan kita. Dengan cara fikir macam ni, potensi kita memang tak ada had. Sekarang, mari kita tengok situasi yang sama tadi, tapi kali ini melalui kanta minda berkembang. Tengok betapa berbezanya. Cabaran yang susah, ia jadi peluang untuk belajar dan berkembang. Halangan atau kegagalan, ia jadi macam satu teka-teki yang perlu diselesaikan. Okey, strategi ni tak jadi, aku kena cari cara lain. Kritikan membina pula, ia jadi maklum balas yang sangat berharga untuk bantu kita jadi lebih baik. Perubahan cara pandang inilah kunci kepada pembelajaran yang tak pernah berhenti. Okey, teorinya memang best. Tapi macam mana kita nak buat perubahan ni? Macam mana kita nak jadi arkitek minda kita sendiri? Nah, dalam bahagian ni, kita akan tengok langkah-langkah praktikal untuk membina minda berkembang. Fikirkan tentang petikan ni. Seorang pakar telah gagal lebih banyak kali berbanding seorang pemula yang hanya mencuba. Wow, ini betul-betul mengubah cara kita pandang kegagalan kan? Gagal tu bukan penamat jalan. Ia adalah sebahagian daripada proses pembinaan. Setiap kesilapan tu ibarat satu batu bata yang kita guna untuk bina kemahiran yang lebih kokoh. Ini dia 4 langkah yang boleh kita ikut. Pertama, kita kena kenal dulu suara minda tetap dalam kepala kita tu. Suara yang asyik cakap, aku tak boleh buat ni. Kedua, bila dah dengar suara tu, kita lawan balik. Bingkai semula pemikiran kita kepada minda berkembang. Ketiga, jangan lari dari cabaran, sebaliknya cari dan sahut cabaran tu. Sebab kat situlah kita akan berkembang. Dan yang terakhir, keempat, kita kena mula hargai usaha. Anggap usaha tu sebagai jalan untuk jadi pakar. Ada satu hack yang sangat mudah tapi sangat berkesan. Cuma tambah satu perkataan je, lagi. Contohnya, daripada cakap, aku tak faham benda ni. Cuba ubah jadi, aku tak faham benda ni. Lagi. Nampak tak? Terus rasa berbeza. Ia mengubah satu kenyataan yang mati kepada satu perjalanan yang sedang berlaku. Satu jalan buntu dah jadi satu proses.
Dan ini satu lagi perkara penting, kita kena ubah cara kita pandang usaha. Usaha tu bukan tanda kita lemah tau, sebaliknya ia adalah ibarat batu bata dan simen yang kita guna untuk bina kebolehan kita. Dalam minda tetap, kalau kena usaha lebih maknanya kau tak pandai, tapi dalam minda berkembang, usaha itulah alat yang akan menjadikan kita hebat. Kita dah tengok apa itu minda berkembang dan bagaimana nak membinanya. Sekarang kita sampai ke soalan paling penting. Kenapa? Kenapa semua ni penting? Apakah impaknya dalam hidup kita untuk jangka masa panjang? Manfaatnya memang sangat besar. Antaranya, kita akan jadi lebih tabah bila berdepan dengan kegagalan. Kita juga cenderung untuk capai tahap pencapaian yang lebih tinggi. Dan yang paling best, kita akan mula rasa seronok belajar benda baru. Semua ni, bila digabungkan, akan mengurangkan rasa tertekan dan risau dalam hidup kita. Kalau kita tengok data ni, hasil utamanya adalah peningkatan daya tahan. Ini asasnya. Bila daya tahan kita tinggi, ia akan membawa kepada pencapaian yang lebih tinggi. Dan bila kita tak takut gagal, kita akan lebih bersemangat untuk terus belajar sepanjang hayat. Nampak tak? Semuanya saling berkait antara satu sama lain. Jadi, kalau ada satu je benda yang anda perlu ingat dari perbincangan kita hari ini, inilah dia. Ia bukan tentang menjadi yang terbaik. Sebaliknya, ia tentang menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam. Fokusnya pada kemajuan diri, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Pertumbuhan yang berterusan, bukan kesempurnaan serta-merta. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan, satu cabaran. Fikirkan, apakah satu cabaran dalam hidup anda yang akan anda bingkai semula mulai hari ini? Macam mana anda boleh ubah satu halangan tu menjadi satu peluang untuk membina sesuatu yang baru dalam diri anda?